Ya tu saya tengok maklumat semula lah, sebab kita tak ada ambil maklumat halal inquiry apa tu. Nanti semula lah waktu tu. Tak ada lagi, saya kena tanya pihak Jabatan Agama dulu. Tu saya tanya dululah. Ambil maklum. Kita kalau kita tahu begitu, memang kita akan buat pemantauan dan pemeriksaan selalu. Sebab ialah kita tak berluasa tanpa berluasa dalam negeri ni. Lagu tu dalam negeri je. Tapi kita tak tanya lagi peringkat penguasaan Jabatan Agama. Ialah kita akan teliti balik lah lepas ni. Teliti balik lepas ni, sebab saya tak dapat ni lagi. Kita akan teliti dan buat siasatan awal pada perkara tersebut, sebab kita tak dapatkan maklumat. Memang sebenarnya apa-apa yang berlaku, pihak penguasa di bawah Jabatan Agama ni yang melibatkan kalau halal ni di jabat bahagian halal akan buat siasatan dah. Tapi saya yakin mana hal-hal begini ni dalam pemantauan dan siasatan kita. Itu memang dia kesedaran. Ya, itu kembali kepada sikap premis, sikap penjual dan semua sekali yang perlu mereka memberi, dia sendiri perlu mengikut etika selain daripada halal tu suci, bersih, dan memastikan bahawa makanan-makanan yang tersedia semua sekali pelanggan-pelanggan yang mari itu adalah untuk kalau orang Islam kita kena jaga penekanan kita kepada halal ni. Kalau kita jaga betul-betul gini, dia akan sebenarnya memberi keberkatan dan rezeki kita pun akan bertambah. Jadi kesedaran itu kepada pihak syarikat, penguasa, permis dan juga kepada rakyat seluruh negeri dalam isu ini. Sebab memang persatuan sebut dia kata Kelantan ni dah tepi jalan halal belaka, orang tak cara nak ambil sijil halal ni. Tapi zaman sekarang ni dia bukan begitu dah. Dia semua rakyat dia kena sedar bahawa kalau dia buka permis dia fikir nak ambil sijil halal. Gitu. Walaupun dia tidak berkongsi dengan bukan Islam ke apa, kena fikir. Itu kesedaran yang perlu yang kita tekan dalam agenda kita. Sekarang cepat ya. Tak silapnya Jabatan Agama kita nak selesaikan SPHM ni dalam tempoh 30 hari, dalam tempoh sebulan, maknanya dia akan dapat selepas daripada puas hati SPHM dalam tempoh 30 hari. Dan persekutuan pun menggesa buat macam tu, maknanya jangan pelewatkan untuk CJ halal. Tak ada masalah. Itulah dia mungkin isu-isu lewat tu ialah isu-isu kesediaan permis tu sendiri. Dia nak dia kena ubah, upgrade, dia kena ambil masa alik tu sebenarnya. Alik kita tak ada masalah, dalam tempoh 30 hari boleh bagi SPHM CJ halal.